9. Kenyataan Perdana Menteri kononnya Malaysia masih bebas dari boleh menentukan hala tuju sendiri tidak langsung menyatakan dan berbeza dengan terma-terma yang wujud dalam perjanjian tersebut. 10. Setelah meneliti perjanjian tersebut, jelas ia melanggar peruntukan perlembagaan persekutuan, hak dan kedudukan Raja-Raja Melayu, hak Melayu dan Bumi Putera, serta mengenepikan hak-hak kerajaan negeri. 11. Exit clause yang digunakan sebagai alasan oleh Perdana Menteri adalah satu penipuan yang tidak akan dapat mengeluarkan kita dari perangkap ini. Dan 12. Satu-satunya exit clause yang ada sekarang adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinetnya bertanggungjawab dan letak jawatan. Allahu Akbar. Jadi kita tuntut supaya Perdana Menteri letak jawatan kerana dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perlembagaan, dengan kemerdekaan negara kita tanpa mengikut aturan-peraturan biasa, iaitu apabila sesuatu itu bertentangan dengan perlembagaan, dia perlu dibawa ke dalam majlis Dewan Rakyat dan mendapat sokongan 2/3 daripada ahli-ahli Dewan Rakyat. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.